Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Day Fishing. Okay, video kali ni aku mancing kat mana? Aku mancing dekat Kolam Zul. Jom layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Day Fishing. Aku Muhammad Syamil bin Mansur. Pada yang baru datang, video aku kebanyakannya pergi rakit, seperti yang korang tahu. So kali ni, hari ni aku malam nak mancing. Tiba-tiba ayah aku ajak pergi mana? Di Kolam Zul. Okay. Dekat Kolam Zul lah. Pedahnya aku lupa makan. Tak nak cerita banyak, jom kita masuk kolam, bayar. Harap-harap locak kali ni Okay, jom. So ni untuk korang masuk ke Kolam Zul 3 jam RM57, RM10, RM67 untuk 3 jam, 5 jam RM80 dengan RM10. So ni main midnight SOP scan dulu macam biasa. Sorry sir. 5 jam bang? Alright bang, terima kasih. So aku dah beli tiket. Jom, let's go. Aku mau makan, aku lupa beli air, bapak haus. So Kolam Zul ni, ni surau dia. Tahun ni semayang kat sini, aku buat wuduk macam biasa. Dah tak cerita banyak. So aku macam ini, bapak aku ajak pergi kolam. Ni big boss aku, macam biasa, Pak Habib. Ada berapa ekor tu? So bapak aku gasak semalam, boleh tahan hasil. Aku pula gasak hari ni. Hehehe, let's go. So hari ni aku main SP. Try pakai ni lah. Aku tak tahu benda nama Z-Man ni. Cun ke? Cun aku dah. So ni setup aku. Aku pakai Daiwa Adito tali Buzen Buzen ke apa aku tak tahu. 20 pound. Kau tengok kat description. So aku pakai leader Toman 30 pound. So kita set up main SP. Main kat sana. Kita sekarang dulu. Off camera pula. Strap off camera. Cakap. Off camera pula. Ui, lucu lah. Wah, tak kumpau. Gua tak kumpau. Aku masih kumpau lagi lepas nak cakap ni. Kau ingat abang ni. Nama apa bang? Borak-borak. Nama apa? Epul. Abang Epul kita. Dia selalu main kolam lah. Kenal lah abang aku semua. Tapi ada try main guna geli-geli. Gabut pula. Aduh. Baru strike tadi. Tak apa, kita tengok power dia abang ni. Aku kumpau lagi. Dia dah berapa ekor dah cakap lah. Banyak gila lah. So cara guna geli-geli tu brother Apple tu guna, dia akan pakai jig head 3.5 gram, jig head dia 3.5 gram berat. So dia akan cangkuk dekat geli-geli warna hitam tu. So dia akan main macam mana? Dia akan main campak sampai bawah. Dia akan ketuk ke atas, ketuk dan biar. Ketuk dan biar. Time tu dah siakap. Memang akan makan lah dekat Kolam Zul ni. Memang rancak. Uish, banyak gila brother Apple ni dapat. Serius. Aku tak tipu babe. Memang kau-kau. Geli-geli bang? Ha? Geli-geli hitam menjadi tu.
Abang ni boleh jadi pro star Kenny Chen lah. Kenapa? Kenapa pula 2 kali apa? Aduh, tak boleh rakam. Ada rakam dia dah habis. 2 kali dah. 3 kali 2 kali bang. Hitam. 3 kali dah kabut. Tak, abang ni boleh jadi pro star lah. Lepas tu, nak jadikan cerita, Depo ni pakai dia ikan dia sangkut kat besi, cocok kat insang tu, dan dia akan pakai tali lah. So tali tu dia cerita putus. Ikan yang dia dapat masa tu, dia dapat dalam 5 ekor siakap, 1 ekor unga tak silap aku. Jenahak lah, dia panggil jenahak, aku panggil unga. Putus memang putus. Nak jadikan cerita, dia guna balik geli-geli aku tu. Dia main, masa aku nak balik, dia dapat lebih kurang dalam 6 ekor lah naik. Memang kau-kau lah. Geli-geli hitam memang menjadi kat kolam tu babe. Memang menjadi. Aku macam tak percaya juga kan. Power siut. Ingat tenggelam. Dah 2 kali apa kena ni. Akbar. Tak lebih lah kan. Tadi dia ngacau. Ini punya yang mengacau. Aduh, yai. Faham bang Baik. Semua dah dapat ikan kau tengok. Deret semua beratur lah. Oh, tengok strike. Geli-geli bang. Geli-geli strike siut. Dapat. Oh, kena. Strike lagi kau. Oh. Shoo. Macam merah bang. Nak sawa. Bukan. Nak sauk? Mana sauk? Alhamdulillah. Geli-geli. Geli-geli. Unga on geli-geli babe. Tengok ah. Geli-geli tu. Area masih bunyi. Ni sifu aku lah ni. Jom kita sambung. Aku strike. Apa aku strike nampak? Wah, big buah aku strike. So, ya dapat lah. Ikan apa tu? Unga. Buah aku strike unga. Apa nak? Ni kayu ni tu lah. Kayu. Okey. Ha? Sini. Strike. 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 Yeah boy. Strike boys. Yeah, tak kumpau. Apa? Yeah. Tak kumpau dekat kolam Zul. Apa aku punya makan? Oh. Makan apa aku punya? Gerapu ke?
Kerapu. Wah. Kerapu. Iboh dapat kerapu. Aku nak pergi solat. Lepas tu tanya ayah aku nak air apa kan. Tiba-tiba dia punya strike. Kerapu. Oh. Mantap. Senyum sikit lah. Ya. Tengok sini sikit senyum. Mantap. Dan aku pun tak sempat nak buat closing yang formal lah. Sebab masa tu aku tengah rushing. Aku dengan bapak aku naik kereta. Bapak aku naik kereta, aku naik motor. Sebab masa tu aku ada urusan. Aku lambat sikit sampai. Nak kejarkan hujan. So aku closing tak berapa cantik lah. Kau tengok closing aku yang ni lah. So ni je ikan dia. Ada ungos, siakap, kerapu, kambing. Kerapu 2 kilo, ada 2 ekor. Tapi ada abang tu dah beli. So itu je video aku dekat Kolam Zul. Jumpa lagi next video. Aku tak tahu video ke mana. Terus gerak kot. Hujan lembat asal. Aku dah naik motor. Aduh. Okay, jumpa next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad. Hari Ahad bersamaan 20 hari bulan 12. Subuh bapak aku call aku. Tanya buat apa hari Ahad. Jom mancing. Nak dia cerita. Aku repeat balik Kolam Zul ni. Aku repeat balik. Kali ni aku pakai set mana? Aku pakai set UL aku, Ryobi Kiki dengan Okuma Nemesis. Dan aku nak cuba geli-geli. Oh, hari kedua aku pergi babe Kolam Zul. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Navy Fishing. Hari ni aku repeat sekali lagi dengan bapak aku. Jadi pun aku pagi ajak pergi mancing kolam. Sepatutnya aku pergi ke kolam lain tapi atas satu tertentu tak pergi dan terus pergi ke sini. So makan ayah pula, ayah naik kat Perambut. Kita pergi kolam mana? Kolam Zul. Jom lancar. Tapi kali ni aku pakai UL aku lah. Ryobi Kiki dengan Okuma Nemesis. Try main geli-geli. Okay, jom let's go. Dan aku mula kononnya nak buat 2 video yang berasingan lah. Tapi rezeki tak memihak pada aku pada hari kedua tu. Aku tak dapat 6 kali aku rabut, 1 kali aku lucut. Dah depan mata dah. Siakap tu aku nak pump. Aku tak pandai sangat main kolam guna UL ni. Aku nak pump, terlucut. So tak ada rezeki aku lah masa tu. Sedih babe. Try of the day. Aku guna Okuma Nemesis, Ryobi Kiki. Dan aku cuba pakai geli-geli. Main dekat mana? Kolam Zul. Harap tak kumpau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah makan lah tadi. Dah makan lah. First cast yang aku balik, alhamdulillah dia ketuk. Dia terenjut dan aku sentap tak lekat. Kau nak tahu kenapa tak lekat? Dan aku 6 kali aku rabut sebab apa? Itulah orang kata, pertama buat persiapan. Dan yang kedua, aku banyak guna barang recycle. Aku guna jig head. Aku jarang main kolam kan. So casting jig head tu bapak aku bagi. Bapak aku kira lama aku guna. Dan mata dia tak berapa tajam rupanya. Ya Rabbi, bodohnya aku ni. Lepas tu aku kena jumpa kenalan baru. Brother Gopal, Abang Gopal dengan Ijal. Ijal ni lah. So dia main casting sebelah aku. Dia tanya aku pakai apa? Macam aku pakai geli-geli. Oh, mana beli lah? Macam aku beli kat Shopee apa semua kan. Dan jadikan cerita dia main. Aku masa tu aku dah kena 2 kali kot. Tapi tak sangkut kan. Pertama strike aku lucut. Lepas tu 2 kali tu aku rabut. Aku pun bagi diorang geli-geli. Aku bagi Brother Gopal 1. Aku bagi Ijal 1. Nak jadikan cerita, aku bagi Ijal dia tak sampai 1 minit. Si Ijal ni strike lah. Ijal ni strike. Siakap. Apa lawan toke babe. Aku bawa bagi abang ni kat aku punya geli-geli warna hitam. Dengan abang ni bagi. Nama apa bang? Ijal. Nak berada Ijal kita tengok kena lah geli-geli. Aku tadi dah 2 kali kena. 1 rabut, 1 terlepas. Memang jadi lah barang kan Ijal ni. Nak sahur ke? Oh, jadi lah kan Ijal ni orang. Boleh faham tak? Dah lah rut halus. Ha? Solid lah, tak lepas lah. Power lah brother ni. Kena lagi lah brother kita ni. Awak Ijal lah dia mah. Nama? Ijal. Ijal kena gunakan Ijal yang warna hitam. Geli-geli. Gold Rush.
Wish. Macam ni lawan toke. Kalau kau tengok video aku sebelum ni, aku bagi kat brother Apple. Bagi dekat geli-geli juga. Menjadi. So aku turun ni, aku try geli-geli. Tengok brother ni kena lagi lah. Syok lah tengok. And then lepas tu brother Gopal pula kena. Brother Gopal kena strike tapi bukan rezeki dia, putus. Bang, geli-geli bang. Ha? Geli-geli lagi bang kena. Geli-geli lagi. Ai, geli hati aku bang kena. Geli-geli lagi kena bro. Geli-geli hitam Gold Rush. Oh. Ha, ini udang hidup. Ini udang hidup. Dia lambat lah dia ni. Oh. 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 Aduh, putus. Aduh. Sayangnya. Dah yang paling best sebenarnya. Kalau kau nak tahu, bila dah putus tu, so habislah geli-geli hitam Abang Gopal ni kan. Diorang sanggup babe. Daripada Perling, Kolam Zul kat Perling, diorang sanggup cek geli-geli kat mana tau? Kat Masai siut. Perjalanan Perling nak ke Masai tu, aku rasa ada kot 30 km kot. Setengah jam 40 minit juga. Dan diorang hilang. Aku ingatkan diorang pergi makan tengah hari. Rupanya diorang sanggup pergi Masai, beli geli-geli. Oh. Bos Kani Chen memang menjadi barang bos ni. Berhantu lah kat Kolam Zul. Kenal brother kita, Abang Gopal kita. Lepas aku tu bagi dia geli, dia sanggup pergi Kota Masai ke daripada Perling. Beli tadi. Gila. Mana boleh tahan bro. Geli-geli hitam Kolam Zul memang mantap. Yai. Nak sawa bang? Ya. Sikit tu. Nasib baik. Tengok geli-geli hitam. Geli-geli hitam jadi baik kat Kolam Zul. So Abang Gopal kita dah 3 ekor bang? 4 ekor. So pada hijau kita berapa je? 3. 2 siakap, seekor kambing. 4 siakap bang? 4 siakap. Aku dapat ikan bangau. Dan itu saja video aku kali ni dekat Kolam Zul lah. Sepatutnya aku buat 2 video, tapi aku compilekan jadi 1 video sebab hari kedua tu aku tak berapa menjadi sangat. Hasil aku tak ada lah sebenarnya, tak ada ikan. Bapak aku ada dapat 2 ekor. Bapak aku dapat unga dengan siakap, dengan kerapu. So aku tak buat closing yang masa nak balik tu lah. Aku tak buat closing. So, tu je. So closing aku adalah, inilah closing aku. So korang, mana yang baru tengok video aku, selamat datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Siapa yang subscribe, terima kasih. So yang mana yang tak subscribe tu, terpulang. Kalau video ni bermanfaat untuk korang, dapat info-info yang terbaik yang korang boleh guna, gunalah. Dan kalau ia bermanfaat, korang jangan lupa like, share dan subscribe video aku. So kita jumpa next video. Naik rakit pula lah. Rindu pula lah kat rakit. Rakit mana aku tak tahu. Follow Instagram aku, Kening Fishing. Nanti aku akan beritahu lah rakit mana aku nak pergi. So itu saja video aku kali ni. Aku Muhammad Syamil Mansur mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.